Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkenaan dengan isu nak cari ketua polis baru, tak susah sangat kalau nak ganti KPN kita yang sekarang ni. Sebab apa? Kita ada timbalan kita, timbalan ketua polis negara, Datuk Ayub. Dia lah yang paling layak sekali dan paling senior sekali kalau nak menggantikan tempat ketua polis negara tu. Kalau kita nak ganti yang bawah daripada dia, dah nak potong pangkat dia. Apa gunanya dia sebagai timbalan ketua polis negara ada di situ? Untuk menggantikan tugas yang mana bila KPN dah tak ada, dia akan menggantikan. Sama juga macam kalau KPN tu masih ada lagi tapi tidak dapat menghadiri sidang bersama-sama dengan wartawan, dia akan menjadi gantinya. Begitu juga kalau dia sudah pencen, Datuk Ayub Khan yang paling layak. Kalau bagi orang lain yang bawah pada dia, nampak sangat nak langgar senior dia tu. Dan lagi satu, Datuk Ayub ni memperjuangkan agama Islam yang serius dan juga berperang dengan rasuah yang selama ini memang kita tengok Madani Beria memperjuangkan rasuah seperti mana PMX tu. Kenapa payah sangat nak pilih dia? Kan? Dan lagi satu, dia bekas ketua polis Johor. Saya rasa Agung kita cukup sayangkan dia kerana dia pernah jadi ketua polis Johor memperjuangkan masalah-masalah jenayah yang ada di sana. Faham? Assalamualaikum.